Pelakon terkenal, Fatah Amin akhirnya dapat melepaskan rindu terhadap anak perempuannya, Nur Fatimah Aisyah, selepas sekian lama tidak bertemu. Sebelum ini Fatimah dikatakan kurang sihat menyebabkan mereka tidak dapat bersua muka. Mengutip laporan Sinar Plus, berkongsi kegembiraan itu, Fatah berkata segalanya dipermudah hasil dari doa orang ramai. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Alhamdulillah, hasil daripada doa semua orang saya dapat jumpa dia. Fatimah tidak sihat hari itu, saya tidak dapat jumpa dia, tetapi hari ini saya dapat jumpa dia. Katanya kepada portal berita berkenaan ketika ditemui di majlis berbuka puasa dan solat tarawih 2025 bersama Fatah Amin. Meskipun masih belum sembuh sepenuhnya, Fatimah dikatakan dalam keadaan ceria dan banyak berkongsi cerita bersama bapa tercinta, seolah-olah mahu melepaskan rindu setelah sekian lama tidak berjumpa. Berkongsi mengenai perancangan menyambut Aidilfitri, pelakon itu memaklumkan beliau dan bekas isteri sudah bersetuju untuk bergilir-gilir menjaga Fatimah sepanjang musim perayaan. Menambah keterujaan, Fatah turut mendedahkan bahawa beliau dan anak tunggalnya akan mengenakan busana sedondon berwarna biru pada hari raya nanti. Kalau ikutkan pada raya ketiga dan keempat itu, baju raya saya dengan Fatimah warna biru. Cuma saya pun belum berkesempatan untuk membeli belah barangan raya kerana sibuk bekerja. Mungkin minggu depan baru berkesempatan berbuat demikian untuk keluarga saya, katanya lagi.